Kenapa rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat tidak ada kemajuan buat hari ini ataupun pada minggu lepas dan mereka masih dalam keadaan yang tidak stabil? Jom dengar apa yang berlaku dan kenapa buku, tetapi jangan lupa sambil tu follow, like, komen dan share kerana sangat membantu kita untuk cover yang bertamakan batch kita dan juga untuk mensebarkan berita pada orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 6 hari bulan 6 2026. Apa yang dikatakan oleh pembantu kanan pimpin besar baru Iran, Mujtaba Khamenei, dikatakan pada CNN, perjanjian antara kita dan antara Amerika Syarikat dibukukan kerana Amerika Syarikat tidak ingin untuk melepaskan ataupun menghentikan sekatan atas kewangan Iran yang berada di Bank Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 24 bilion dolar. Dan dikatakan oleh pembantu kanan pimpin besar Iran itu, keadaan dalam rundingan genjatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran juga dalam keadaan buku ataupun dingin kerana Donald Trump tidak memberikan kesetujuan atas permintaan Iran. Dan dikatakan oleh pembantu pimpin besar tersebut, kalaulah Amerika Syarikat tidak ingin untuk melepaskan walaupun separuh dulu daripada totali kewangan yang disekatkan oleh Amerika Syarikat, iaitu 24, dan tidak akan melepaskan sebanyak 12 bilion dolar dulu, keadaan kalaulah Amerika ingin untuk diserangkan Iran sekali lagi, kali ini akan ditelangkan seluruh kawasan Timur Tengah. Itu adalah salah satu ancaman lah, bukan satu perkataan saja. Dan ancaman itu dikata akan disampaikan kepada Laut India dan juga Laut Merah dan juga Bab al-Mandeb.